Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patriot Pagi. Bersama saya Coach Sean pada pagi Isnin ini kita nak sambung balik tentang naratif minda yang kita telah bincang pada minggu lepas. Kita sambung kepada naratif nombor 4 iaitu negativiti tertanam dalam nurani kita tetapi jarang kesan-kesan atau minda positif. Negativity is already embedded in our mindset, our mindfulness, but seldom positivity. Kita tengok dalam kehidupan kita ni terpanggil sebagai negativity bias, the biases of negativity, biasan negativity. Sebab akar evolusi je. Dari sudut evolusi, minda kita lebih memberikan perhatian ataupun lebih menyerap ataupun meresapkan nilai-nilai ancaman, bahaya, rangsangan-rangsangan negatif kerana ini lebih kritikal kepada kesinambungan hidup atau kelangsungannya. Apabila ini terjatuh, otak berevolusi untuk melayau maklumat-maklumat negatif tersebut dengan segera dan lebih lama. Apa yang maksudnya? Manifestasi dari segi psikologinya bermaksud pengekalan perkara-perkara buruk, penghinaan, kejadian kerugian, memberi kecenderungan kepada minda kita untuk mengingati segala yang berlaku dan menyimpannya dengan jelas dan lebih lama dari peristiwa-peristiwa yang baik, yang aman, yang bahagia dan positif. Ini adalah manifestasi psikologi manusia. Right? So, apabila ini berlaku, kesannya adalah setiap komen, setiap perbuatan akan menjadi kritikal kepada segala benda yang boleh dianggap sebagai ancaman dan kegagalan. Contohnya, apabila diberi projek-projek baru, apabila diberi target-target baru, apabila diberikan kerja ataupun tanggungjawab baru, mereka atau individu golongan ini akan lebih cenderung kepada mencari perkara-perkara yang boleh menggagalkan dan bukannya kerja-kerja atau strategi taktikal yang boleh memberikan kejayaan. Kerana perkara-perkara buruk ini telah menjadi satu prioriti dalam konteks pemikiran. Kesedaran nurani yang patut kita letakkan adalah, sebenarnya nurani ini adalah satu kompas moral dalaman, di mana kita perlu mengfokuskan ataupun memberi tumpuan kepada perkara yang kita boleh lakukan dan bukan tidak boleh dilakukan. Ingat, definisi kebodohan bukannya membuat silapan, tapi adalah apabila kita melakukan satu perkara yang sama berlanjutan, berulang kali dengan mengharapkan peristiwa atau keputusan yang berbeza-beza. The definition of morality or stupidity is not about making mistakes, but it's about doing the same thing over and over again, but expecting different results. So, apakah caranya untuk kita memberikan satu lencongan daripada negativity ke positivity? Kerana untuk menetapkan elemen positivity dalam mindfulness atau minda kita ini memerlukan rangsangan secara usaha dan masa. Kena ada amalan yang disengajakan. Contohnya untuk bersyukur kepada apa yang ada, bersyukur kepada kelemahan diri, bersyukur kepada kekuatan berkumpulan, bersyukur kepada apa yang kita telah diberi. Apa yang kita telah gagal itu adalah sebagai satu universiti hidup. Satu perkara yang kita tidak menelaah untuk masa akan datang, untuk tidak melakukan ataupun mengubah cara dan keadaan. Apabila kita tengok dari segi nilai-nilai korporat ataupun nilai-nilai korporat kita, ataupun iaitu budaya kerja kita ataupun patriot, perkara yang akan mengubah mindfulness daripada negatif kepada positif adalah elemen apa dia? Adalah elemen, boleh bagi saya cadangan?
Kalau kita tahu, dia adalah elemen positive attitude. Positive attitude ataupun sikap positif ini memberikan rangsangan minda untuk melihat lebih lebih jauh ke hadapan, untuk melihat lebih daripada kejatuhan, untuk melihat lebih daripada kegagalan. Kerana positive attitude akan memberikan kita ruang, lingkup yang lebih besar untuk berusaha. Yakni, kita memberikan ruang, lingkup bukan hanya kita bekerja, tapi kita menentukan bahawa setiap uh, ahli-ahli rakan sekerja kita memberikan tumpuan dan memberikan rangsangan serta memberikan idea dan cadangan-cadangan. Tidak dapat tidak, kita satukan positive attitude ni dengan teamwork sekali. Dan apabila itu berlaku, satu perkara yang paling penting untuk kita terapkan adalah respect. Menghormati dan juga menghormati setiap pandangan, setiap idea dan setiap apa yang diberikan dengan cara terhormat. Dan apabila kita nampak perbezaan, raihkanlah. Celebrate the differences. Saya Coach Sean, sampai sini nanti kita akan sambung balik dalam bikisan pagi Isnin. Salam Patriot pagi.